Hey, what's up guys? Minta maaf lah semalam tak ada kelas. Bukanlah MC, lebih kepada ponting lah sebenarnya. Tapi tak apa, hari ni kita ganti balik. Kita nak buat makaroni goreng untuk open house raya. Cara dia, korang ambil daging frozen lebih kurang 400 gram. Macam biasa, tak perlu letak minyak. Kita goreng dulu, bagi dia keluar dia punya lemak-lemak semua tu, bagi garing sikit. Baru kita angkat, letak kat tepi. Okay, next, korang ambil 3 bawang merah dengan 6 ulas bawang putih. Korang chop. Lepas kita tumis. Masukkan 1 hingga 2 sudu cili kisar lah. Nak pedas lebihkan, tak nak pedas kurangkan. Dia punya kerak-kerak daging kat tepi kuali tu jangan risau. Korang tambahkan air and korang akan deglazekan dia. Nampak tak? Itu semua flavor, jangan buang tau. Masukkan daging tadi, tambahkan 2 sudu sos tiram, 2 sudu sos tomato, 2 sudu sos cili and also 3 sudu kicap manis. Lepas tu korang tambahkan 1 cube pati ayam. Kacau-kacau, ni kita punya base kuah lah. Okay, untuk makaroni pula, portion dia korang ambil 1 paket yang lebih kurang 400 gram. So resipi Kak buat ni perfect untuk satu family makan. Cukup 1 tray. Jangan risau. So korang rebus makaroni tu dengan garam sikit. Lepas tu kita masukkan dalam kita punya tumisan tadi and gaul. Nampak tak? Dia punya sebati kuah tu melekat elok dekat kita punya makaroni tu. Lepas tu korang tambahkan lah sikit lah, ada benggala, merah, hijau, kuning, tak kisah warna traffic light. Naik seri sikit kita punya makaroni tu. Lepas tu lengkapkan seasoning dia, letakkan garam, sebut perasa, kacau-kacau and siap boleh serve dalam tray. Tahun ni memang makanan apa aku buat banyak bertemakan tray sebab senang nak serve kepada tetamu. Nak lagi best, korang kena banyakkan hirisan daun sup and also bawang goreng dekat atas. Yang ni lebihkan, lagi banyak lagi sedap. Lepas tu nak lagi kick, perahkan sikit 5 nipis ke atas, baru lagi sur dia punya rasa and siaplah kita punya makaroni goreng. Boleh buat untuk open house raya ataupun boleh buat terus berbuka malam ni. Wow. I'm amazed. Korang tabur banyak-banyak bawang goreng dengan daun sup tu, lepas tu perah limau sikit, sangat sedap. Nanti boleh buat untuk open house raya korang. Okay? Selamat Hari Raya.